Nasi kandar merupakan juadah popular dan menjadi identiti gastronomi di utara semenanjung Malaysia. Juadah itu juga menjadi antara tarikan pelancong kerana rasanya yang enak dan kepelbagaian lauk pauk berasaskan kuah kari serta lain-lain. Menjadikan juadah tersebut sebagai menu signature, restoran Nasi Kandar Melayu Utara membawakan resipi autentik nasi kandar dari utara tanah air buat pecinta makanan di Lembah Kelang. Menurut pemiliknya, Muhammad Adib Muhammad Khairi, nasi kandar Melayu berbeza dengan nasi kandar versi mamak kerana dihidang dengan nasi kuning dan lauk signature iaitu daging masak Seri Intan. Tambahnya, nasi kuning merupakan identiti kepada nasi kandar Melayu Utara dan nasi ini dimasak dengan resipi tersendiri dan warnanya melambangkan elemen diraja. Sementara itu, bagi daging masak Seri Intan, ia turut dikenali sebagai daging masak hitam tetapi berbeza daripada resipi mamak. Hal ini kerana ia tidak menggunakan banyak kicap dan rempah. Memulakan perniagaan makanan sejak 2016 dengan menu makanan Meksiko dan Barat sebelum beralih ke makanan utara, pemuda berasal dari Parit Buntar, Perak itu memutuskan untuk menawarkan nasi kandar Melayu Utara dengan menggunakan resepi turun-temurun keluarga dan belajar daripada orang berpengalaman. Katanya setiap lauk pauk dimasak segar setiap hari bagi menjamin kualiti serta rasa autentik nasi kandar Melayu Utara.